Satu soalan yang ramai tanya saya tuan-puan, simpan emas ini lebih baik biar dalam akaun je ataupun keluar fizikal? Jawapan saya simple. Kalau bajet kecil, mula dulu dengan RM100 tuan-puan. Kumpul gram sikit-sikit, lama-lama tuan-puan jadi bukit. Bila gram dah cukup tuan-puan, saya memang galakkan tuan-puan keluarkan jadi emas fizikal. Tuan-puan tengok video yang saya overlay ni. Ini adalah emas fizikal yang kita boleh pegang sendiri tuan-puan. Sebab apa saya suruh tuan-puan keluarkan emas fizikal? Yang pertama tuan-puan, untuk bagi kita yakin, kita tahu emas ni ada aura dia sendiri kalau emas fizikal tuan-puan. Yang kedua tuan-puan, simpan emas ini tak sama macam simpan duit. Duit kita kena lupa. Kalau tak, senang sangat nak bocor tuan-puan. Tapi emas, bila kita pegang, tengok, simpan, dia ada feel, aura dia sendiri tuan-puan. Yang pernah keluarkan emas fizikal, betul tak rasa dia macam ini tuan-puan? Ataupun rasa lain? Tuan-puan cuba komen di bawah ini. Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan nak mulakan simpanan emas tuan-puan, tuan-puan boleh tengok video yang saya pin di bio saya. Ataupun tuan-puan boleh isi borang setup di bawah ini. Saya akan janji tuan-puan, saya akan guide tuan-puan satu persatu hingga tuan-puan pandai dengan simpanan emas. Semoga bermanfaat.